Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Hani ada dekat Japurun Duyung nak jumpa YB. Kak, nak tanya bilik YB kat mana? Atas? Atas pula. Jom. Okay, kita dah sampai kat bilik YB Duyung kita. Jom kita terjauh. Assalamualaikum YB. YB boleh tak sampaikan 1-2 kata untuk orang Melaka ni bayar zakat? Kenapa? Duit tak ada? Habis macam mana nak kurang kalau ni tukang kutip pun sama lemah je. Okey, kepada orang Melaka di luar sana, umat Islam terutamanya, boleh buat semakan, adakah anda semua telah layak untuk menunaikan membayar zakat? Kalau dah layak, kalau dah perlu bayar zakat, boleh ke Zakat Melaka untuk buat bayaran. Sebab dengan duit zakat itulah kita akan gunakan balik untuk pembangunan rumah. Apa yang kita buat, itulah duit yang kita buat memberi sumbangan tunai kepada yang memerlukan. Itulah duit yang kita gunakan untuk memberi bantuan perubatan, bantuan pendidikan, bantuan baik pulih rumah dan segala bantuan yang dibenarkan mengikut aturan dan tata kelola yang sebenar melalui Majlis Agama Islam Melaka. Jadi, mana-mana yang ada keraguan, yang penuh yang syak wasangka, boleh datang ke Majlis Agama Islam buat semakan bagaimana duit itu dibelanjakan. Tapi apa yang saya boleh katakan, kami di Duyung ini telah banyak mendapat manfaat dengan duit zakat itu untuk kita agihkan semula kepada komuniti orang Islam, komuniti yang memerlukan, dan hari ini telah membantu ramai orang. Jadi, jangan lengah-lengah lagi. Cara pembayaran zakat pun banyak yang dah dipermudahkan. Buat semakan dan jangan biarkan diri kita terlepas daripada membayar zakat. Okey. Dah. Ikuti. Okey, kita dah selesai dah minta YB nasihatkan korang untuk bayar zakat. Jadi, korang bayar zakat. Bye YB.